Overlah Abang Mariam. Kemal dah lupakan Mariam. Dari tadi asyik berbincang. Sayang, nanti saya hantarkan makanan ya untuk abang. Abang nak berapa troli? Oh itu, patut ibu tak nak pakai. Maria, Abang Kemal nak tanya, ada satu perkataan di Indonesia yang Abang Kemal nak tahu. Kalau orang tu tulis ngabuburit. Ngabuburit tu apa? Macam kita petang pukul 5, 6, kita akan cari makanan untuk berbuka. Jalan-jalan Ngabuburit tu untuk berbuka Jalan-jalan lah. sore untuk cari takjil. Ya sebab Abang Kemal ada tengok TikTok. TikTok Indonesia. Ayo barang aku ngabuburit. Aku cakap, ngabuburit? Oh, kok ngabuburit? Cerita susun. Ada ketupat, ada rendah, nasi himpit dan kuah kacang. Kuih muih sudah terhidang, kita jemput sekampung datang. Duit raya Mariam, mau dalam kentut? sampul. Ini si najis. Ajak jatuh kena Bang Kemal bah. Kau cakap apa ni? Pergi berak sana. Pergi berak sana. Ini keruk ke paratas. Kir-kur ke hari kita. Aduh. Dah buka berapa cm? 24 cm. Ya Allah, doktor. Buka dah 24 cm. Bismillah. Sorry, Kak. Mariam kata. Astagfirullahalazim. Anda semua berada dalam Mooding FM. Suara padu semua membadak bersama badak. Let's go. Semua gembira, hari mulia, hati bunga-bunga. Baju baru warna terang menyala. Budak kecil lari-lari gelak gembira. Stand by. Go. Tak apalah kata. Sekejap. Itu teaser. Kemal. Orang yang rendah. Ini baru teaser. Sabar. Semua sabar. Tenang. Peluang untuk kata. Tambah lagi 3 hari. Kita tengok. Kita sehari satu hari satu malam dah. Daripada pukul 5 tadi tu. Pukul 5 tadi. Kau tu tengok je. Alah. Kalau macam ni gaya. Oh, memang Kau senang je. senang gila. Senang. Senang sangat kau yang tu. Wow. Dua-dua orang ni memang sekupu.